Apakah pandangan ulama kontemporari mengenai hukum melakukan Al-Quran? Dan apakah hujah yang digunakan oleh pihak-pihak yang mengharuskan serta pihak yang lebih berhati-hati terhadap amalan tersebut? Majoriti ulama mengharuskan kita untuk bertaranum. Maksud taranum dekat sini ialah membaca Al-Quran dengan suara yang indah dan merdu dengan mengikut hukum tajwid yang betul. Okey, antara salah seorang imam yang saya boleh ambil ialah Imam Al-Nawawi. Imam Al-Nawawi berpendapat bahawa membaca Al-Quran dengan suara yang merdu dan indah ini dapat menambahkan kekhusyukan dan menarik minat orang ramai untuk dekat kepada Al-Quran. Mereka berhujah bahawa bacaan yang indah dapat membantu seseorang lebih menghayati ayat-ayat Al-Quran. Ada saya dengar ada berpendapat kan, ada beberapa, ada seorang ulama itu mengatakan bahawa kalau kita mengaji, iaitu mengaji Quran kan, kita mengaji dan kita melakukan Al-Quran tersebut kan dengan iramanya. Tapi hukum panjang pendeknya ataupun hukum tajwidnya berterabur. Boleh tu Ustaz? Itu tak boleh tu sebab salah seorang imam yang saya boleh ambil ialah Ibnu Taimiyah. Beliau mengingatkan supaya taranum tidak boleh dilakukan secara berlebihan sehingga menyerupai nyanyian. Sebabnya ia boleh mendatangkan hukum tajwid dan menyebabkan kesalahan makna ayat itu. Sebagai contoh, panjang pendek dua harakat saja, tetapi seseorang itu melagukan terikut-ikut sehingga menyebabkan panjang dua pendek menjadi 4 harakat dan 6 harakat. Jadi itu dah menyebabkan kesalahan makna lah dan melanggar hukum panjang pendek. Jadi jika kita baca Al-Quran dengan sebegitu, maka sia-sialah kita baca Al-Quran. Dia berdosa lah. Ya, berdosa. Sia-sia, tak dapat pahala lah. Okey, soalan yang seterusnya, hujah ulama yang mengharuskan taranum ialah dapat memperindahkan bacaan dan meningkatkan penghayatan Al-Quran. Manakala ulama yang berhati-hati pula bimbang taranum yang berlebihan boleh menjejaskan ketepatan bacaan dan mengurangkan kemuliaan Al-Quran. Apakah isu-isu semasa yang sering timbul berkaitan taranum dalam masyarakat pada hari ini, kan? Khususnya pada penggunaan media sosial. Yang pertama sekali, bacaan Quran yang terlalu melirik hingga menyejaskan tajwid. Setengah qawi. Maaf saya, setengah qawi. Qawi dah qawi. Oh, salah. Qawi lain. Setengah qawi kat Malaysia ni ataupun dekat seluruh dunia, mereka ni hanya mementingkan bacaan Quran itu sedap, bacaan Quran itu merdu, taranum bagai. Tapi akhirnya apabila mereka fokus kepada bacaan yang sedap, akhirnya tajwid pun mereka abaikan. Jadi benda ni adakah boleh atau tak boleh? InsyaAllah tak boleh. Memang tak boleh. Sebabnya apabila kita tak jaga tajwid, maka kita sengajalah mengubah bacaan Quran sedangkan kita tahu benda tu wajib jaga tajwid. Jadi apabila bacaan Quran kita tajwid tak jaga, mungkin harakatnya daripada 2 harakat kita ubah 6 harakat, daripada sabdu kita hilangkan sabdu tu, maka hukumnya tak boleh dan berdosa besar. Sebabnya kita sengaja mengubah bacaan dalam Al-Quran, maka apabila bacaan kita berubah, kita punya maksud bacaan dalam Quran tu pun lain. Jadi kita sengajalah mengubah kalam Allah dalam Quran tu, maka hukumnya berdosa. Dan lagi satu hal, taranum ni sebenarnya tambahan dia untuk bacaan Quran kita sedap, dan tajwid ni adalah wajib. Jadi kita kena dahulukan tajwid, barulah taranum. Apabila tajwid kita dah baik, dah lancar, dah okey, barulah kita fokus kepada taranum untuk bacaan Quran yang lebih mantap. Itu yang pertama. Yang kedua pula, meniru gaya penyanyi. Okay, saya nak tanya, adakah boleh bacaan Quran ni kita tiru macam lagu-lagu galau, lagu-lagu yang fikir? Boleh? Bagi saya Ustaz, saya macam tak boleh. Memang tak boleh. Sebab bacaan Quran ni adalah untuk, dan sebab bacaan Quran ni untuk menjaga kemuliaan Al-Quran. Kita kena jaga kemuliaan Al-Quran tu. Apabila kita menggunakan irama lagu-lagu yang macam contohnya kita kaitkan Al-Quran dengan irama roman cinta, yang lagu dia tinggi-tinggi je, kita lagi tak okey tu, tak boleh. Boleh ke saya tengah jadi imam baca Fatihah kat depan,
saya ikut irama roman cinta, tak terkejut pakcik-pakcik jadi makmum saya. Kalau awak jadi makmum macam ni, awak kamu tak terkejut ke? Kan pelik tu. Tak pernah ada buat orang macam ni. Jadi Ada yang ustaz pernah buat? alhamdulillah setakat ni tak pernah. Jadinya kalau mereka yang mengikut bacaan-bacaan ni, maka hukumnya tak boleh, sebab boleh menghilangkan kemuliaan dalam Al-Quran. Okey, dan yang ketiga, taranum di media sosial. Kalau kita lihatlah hari ni kan, ramai anak muda yang baca Al-Quran yang bagus, yang mantap, yang tarunumnya terbaik lah. Mereka ni post kat media sosial. Jadi apakah ia baik atau tak baik? Baik ustaz. Ini dia ada dua. Yang baiknya bacaan Al-Quran ni adalah apabila kita baca, kita dapat pahala. Dan di media sosial ni ialah platform yang sangat luas, yang tiada apa orang kata, tiada halangan tanpa batas lah kan orang kata. Jadinya apabila kita baca Quran, orang dengar, mungkin orang terinspirasi dengan bacaan kita, maka hukumnya ialah dapat pahala insyaAllah. Jika kita niatnya ikhlas ingin untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka ianya baik. Tapi sekiranya ni saya fokuskan kepada niat lah kan, sekiranya dia post kat media sosial tu untuk sengaja nak tayang bacaan dengan sedap kan, untuk riak lah, maka hukumnya sia-sia lah. Kita baca Quran sedap-sedap, nak tunjuk kat orang ramai, nak orang-orang puji kat komen, tapi baca dalam handsome, putih, tinggi, tak nak pula memang looking. Maka hukumnya sia-sia lah. Seperti yang Allah katakan, orang-orang seperti ni di akhirat nanti mereka melihat amalannya menjadi debu yang berterbangan, ibarat sia-sia. Saya ingin selit sikit dah pada ustaz bercakap kan. Saya beberapa hari yang lepas, saya nampak lah seorang officer lah agaknya kan, seorang officer yang selalunya dulu saya ada perasan dia selalu buat live pada waktu malam kan. Pada waktu malam dia selalu buat live mengaji baca Al-Quran. Tapi time tu dia seorang-seorang. Tapi dalam beberapa hari yang lepas kan, kemarin saya ada perasan dia buat live juga, tapi dia mengaji sambil bersama seorang perempuan. Tapi Perempuan tu siapa? Isteri dia? Wallahualam. Saya tak tahu kan. Tapi sekiranya tuan-tuan, sekiranya kalau perempuan itu seorang yang bertutup aurat kan, tak kisahlah isteri ke akak ke ibu kan, kalau bertutup aurat, mungkin saya macam tak kisahlah, macam remeh gitulah. Jadi isunya aurat lah ni. Aurat betul. Kalau pendapat saya sendirilah, saya yang ilmunya sedikit, pendapat saya sendiri tak boleh lah. Sebab kita sebelum baca Quran tu sendiri, kita kena jaga adab. Antaranya kita kena wudu. Kita kalau nak baca Quran yang bermashaf, kita letak di atas, tak boleh letak belakang kaki, sebab kita tak jaga adab. Turun dosa kena letak di atas. Lepas tu yang lagi baik kita menghadap kiblat, menutup aurat. Dan salah satunya menutup aurat. Jadi ni apabila seorang belum membaca Quran, lepas tu ada macam wanita yang seksi yang tak tutup aurat, maka bagi saya tak boleh lah, sebab tak menjaga kehormatan dan kemuliaan. Bagaimanakah kita dapat memastikan taranum diamalkan mengikut garis panduan yang betul, okay? serta mengekalkan keseimbangan antara keindahan suara, tajwid dan adab terhadap Al-Quran? Garis panduan taranum yang sihat ini ialah membaca Al-Quran mengikut hukum tajwid yang betul, serta tidak berlebihan sehingga menjejaskan makna ayat itu. Dari segi keseimbangan pula, keseimbangan antara seni suara dan adab Al-Quran pula dapat dijaga dengan mengutamakan ketepatan bacaan dan penghayatan ayat. Manakala kemerduan suara itu hanya sebagai pelengkap sahaja. Selain itu, saya berpendapat juga bahawa masyarakat pada zaman sekarang ini masih kurang memahami tujuan sebenar bertaranum itu. Ada yang lebih menupukan kepada kemerduan suara sehingga dapat mengubah makna ayat itu tersendiri. Sedangkan tujuan utama bertaranum ni adalah untuk membantu penghayatan dan memuliakan Al-Quran itu. Ustaz boleh berikan tak contoh bacaan Qari Mutabah dan contoh bacaan yang dianggap melampau ataupun yang melampau yang salah lah, yang tak ikut syarat, dan
Ustaz boleh memberikan tak perbezaan untuk bacaan itu sesuai ataupun tidak sesuai? Qari mutabar ni dia adalah golongan yang diiktiraf, yakni dipercayai membaca Al-Quran, menepati hukum tajwid, serta adab Al-Quran yang mereka baca, makhraj yang jelas. Kan? Kalau kita tengok hukum tajwid, makhraj ni dia terbahagi kepada 5 bahagian umum. Kan? Yang pertama Al-Haq, yang kedua Al-Lisan, yang ketiga Al-Jawf dan lain-lain. Okey. Contoh yang saya boleh berikan dua syekh ni, contoh Abdul Basit Abdul Somad ataupun Mishari Rashid Al-Afasi. Okay. Mereka membaca menetapi hukum yang baik, serta makhraj dan juga taranum yang jelas. Okay, saya boleh bagi video contoh seperti Syekh Mishari Rashid Al-Afasi membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di sini seperti Syekh Mishari Rashid Al-Afasi membaca surah Al-Fatihah, beliau sudah menepati hukum tajwid yang baik serta makhraj yang terjaga. Kalau kita ikut hukum tajwid Al-Haq, dia punya huruf Gha ataupun Gha, Kha ataupun Gha, ataupun Sa ataupun Sa, ataupun Sa ataupun Sod. Kan? Huruf seakan sama tetapi bunyinya berbeza dari rongga mulut ataupun dari rongga hidung melalui tajwid huruf masing-masing lah. Dan taranum mereka menjaga dengan baik, tidak menggunakan irama yang pelik-pelik lah. Mereka menggunakan irama yang seperti ada 7 jenis taranum, contoh macam bayati, ijaz, nahwat ataupun jiharka dan sebagainya lah kan. Mereka tidak menggunakan irama-irama yang pelik, contoh macam irama lagu macam seperti balada ataupun lagu rockers tak. Sebab itu memang tidak mendatangkan yang baik lah. Sebab kita membaca Al-Quran kenalah ada adab dengan Al-Quran supaya kita baca dapat keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Dan yang tidak baik, yang tidak sesuai membaca Al-Quran, seperti ada satu syekh di Mesir ni yang namanya Syekh Aiman Swat. Syekh ni dia memberi teguran sikit dekat negara-negara timur seperti Filipina, Indonesia ataupun negara kita sendiri, negara ASEAN. Sebab kita membaca Al-Quran tidak menggunakan irama seperti taranum yang saya sebutkan tadi, seperti taranum nahwat, ijaz dan sebagainya. Mereka menggunakan longgokkan suara yang ikut irama lagu, kan? Yang tak dia jadi salah sebab contoh kan, kita ikut hukum tajwid mad asli alif waw ya, kan? Mad asli dia mempunyai 2 harakat sahaja, dan tiba-tiba ada satu ayat Al-Quran ni mereka membaca menggunakan irama muzik yang tak ikut tajwid yang betul. Dari 2 harakat tiba-tiba jadi 6 harakat, yang jadi mat, salah mat apa kan? Itu yang Ustaz sampaikan tadilah. Ya. Dan mat far'i yang ada 4 hingga 6 harakat, mereka pendekkan jadi 2 harakat. Itu tidak boleh semestinya.